Kadang-kadang kita ingat kita ada masa, tapi sebenarnya kesihatan tu tak tunggu kita bersedia. Dia tak tunggu kita, okey dah sedia sakit. Tak. Bila-bila masa je kita boleh jatuh sakit. Jadi ambillah pengalaman-pengalaman yang dikongsikan di sini untuk dijadikan sebagai panduan kepada kita. Jadi sampailah masa untuk sesi terakhir yang kita tunggu-tunggu. Saya yakin ramai yang tak sabar nak dengar buku bicara daripada beliau. Rakan-rakan sekalian, sepanjang saya ingat dia suruh berhenti dah. Okey, sepanjang petang ni kita dah dengar macam-macam kisah kan? Kisah seorang ibu yang bermula dengan anak, kisah seorang suami yang berubah kerana pengalaman, kisah seorang wanita yang diuji dengan kesihatan. Semua kisah ini ada satu persamaan. Mereka bermula dengan keraguan, tapi mereka tidak berhenti di situ. Rakan-rakan sekalian, dalam hidup ini ramai yang bermula, tetapi tak ramai yang bertahan. Ramai yang cuba, tapi tak ramai yang konsisten. Dan lebih ramai yang tahu, tapi tidak bertindak. Sebab itu, bila kita lihat lagi sekali, maknya dia dah tak sabar ni. Okey, tak apa, kita tengok sekejap lagi. Jadi sebab itulah bila kita melihat seseorang yang telah berada dalam satu perjalanan selama lebih 30 tahun, itu bukan perkara biasa. Bayangkan ya, 30 tahun bukan satu masa yang singkat. Mungkin 30 tahun dulu saya kenal beliau. Masa tu tak salah saya form 4. Dan hari ini saya ada di sini dengan beliau. Saya tak tahu nak cakap macam mana, saya nak berkongsi kan. So dalam tempoh itu ramai orang yang datang dan pergi. Ramai yang putus asa di tengah jalan. Ramai yang memilih untuk kembali kepada kehidupan lama. Tapi beliau tetap di sini, masih berdiri, masih berusaha, masih membantu orang lain. Kenapa? Kerana beliau tidak melihat ini sebagai bisnes semata-mata, tetapi sebagai satu misi kehidupan. Hadirin sekalian, orang seperti ini, bila dia bercakap, dia bukan bercakap dari teori. Dia bercakap dari pengalaman, jatuh dan bangun, susah dan senang, melihat perubahan demi perubahan dalam hidup orang lain. Dan kadang-kadang satu ayat dari orang yang berpengalaman lebih kuat dari 1000 motivasi. Hari ini kita sangat bertuah kerana dapat mendengar daripada seorang yang sangat berpengalaman, yang bukan sahaja melihat perubahan tetapi telah membantu mencipta perubahan dalam hidup ramai orang. Dan sebenarnya jika dia memilih untuk berhenti dahulu seperti yang lain-lain yang saya kenal, kita takkan ada kat sini. Saya yakin itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau kerana masih memilih untuk berdiri di sini dengan kita semua. Jadi dengan penuh hormatnya saya menjemput beliau, Dato' Diamond Noliza, atau lebih dikenali, lebih besar kita panggil Kak Liza. Dengan segala hormatnya saya jemput Kak Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Okay. Seperti apa yang saya panggil dia Dek Ni ya. Dia adalah adik kepada Ritinego Diamond. Ya, seperti apa yang dia kata, perjalanan saya lama. Jadi kalau orang kata 30 over years, saya kata I dah lama dalam syurga. Okay. But baru sekarang lah ini baru saya nampak jadi lama dalam sesuatu ya adalah satu aset, satu kelebihan. Okay. Sebab seperti apa kata dia, pengalaman yang kita dah lalui ya, pahit getir. Tipulah kalau kata tak ada ujian.
mesti ada ujian apatah lagi kami dulu pioneers awal. Jadi macam-macam. Tapi kita bertahan, kita berkeras, pasti ada sesuatu. Saya lalui gawat tahun 97-98, saya punya network ramai hilang. So termasuklah saya punya uplines, sidelines. Tapi saya kata saya nampak bisnes ni sebagai satu bisnes jangka masa yang panjang, long term. Dan saya dulu bermula dari kosong. Setiap kita ni bermula daripada kosong. Tiada orang yang ada special arrangement dengan company, ada dapat kelebihan, tak ada. So saya kata if it means, kalau maknanya saya kena bermula dari kosong balik, saya bersedia. Inilah saya punya keazaman. Jadi pada pendapat saya, satu perkara yang sangat penting ialah apa? Kita kena yakin. Setuju tak? Kita kena sangat yakin. Jadi pada mula saya buat dulu, kami pioneers tak ramai Melayu, kan? Jadi macam-macam lah kata orang. Tapi saya nak berkongsi 2-3 perkara di sini. Moga ia akan memberi manfaat. Okay? Salah satu yang membuka saya punya pintu hati untuk yakin, untuk terus belajar dan sebagainya. Upline saya mendiang Rojicin, yang memberi saya ilmu-ilmu yang membuatkan saya semakin lama makin sayang dengan Syurga ni, makin yakin dengan Syurga ni. Jadi maksudnya di situ kita nampak added value, banyak nilai-nilai tambah. It's not just about RM, ataupun makan ni baik, tidak. Banyak nilai-nilai tambah yang membuatkan saya rasa sangat rugi siapa tak buat Syurga. Sangat rugi. Satu perkara yang saya perlu sebut, satu nama yang paling saya sebut ialah Dr. Bernard Johnson. Siapa yang kenal saya lama dulu tahu, ke hulu ke hilir saya akan bawa cerita Dr. Bernard Johnson. Apa dia cerita dia? Law of Healing ataupun Hering's Law of Cure. Dia kata nak sembuh, ni cara dia. Nak sembuh dia kata daripada dalam kena keluar, dengan kotor, daripada atas ke bawah. Maksudnya kalau kita nak sihat, kita punya mental pun kena bagus. And in the reverse order as the symptom have appeared. Apa maksudnya? Kalau kita masa mula kita makan lazy ni, kita di tahap apa? Chronic ataupun degenerative, sel sakit dan teruk. Kita kena reverse, kena dapat balik dia punya chronic, subacute, acute, dan barulah badan kita bersih. Jadi dia sebut tentang healing crisis dalam dia punya cerita. Ada dia punya cerita yang saya bawa ke hulu ke hilir. Jadi bila saya faham Syurga ni makan produk, kita kena lalui healing crisis ni. Wah, saya dah nampak loceng sudah bunyi ke atas. Saya kata ini bukan main-main punya produk ni, saya cakap. Okay. Lepas tu satu hari saya ingat lagi, saya tidur kan, lepas tu saya teringat Lindsay ni dia punya sifat cendawan kan. Dia macam apa tau, macam kereta punya filter tu kan, dia macam tu kan, berlebih-lebih. So saya kata apa, lepas tu pagi tu saya terus pergi rumah Rudy. Saya cakap dengan dia, Rudy, you tahu tak, saya tadi fikir ini Lindsay dia lagi baik daripada ginseng tau. Lindsay ni yang serupa kita punya buah pinggang, kita punya usus, kita punya paru-paru, dia punya sifat macam tu. So maksudnya dia punya penyerapan sangat tinggi. Itu sebab kalau kita pernah dengar orang kata jangan sembarangan makan Lindsay, betul. Sebab dia boleh serap racun yang ada kalau ada ular dah lalu atau ada chemical, dia boleh serap. So jangan sembarangan kononnya makan Lindsay, semua Lindsay bagus. Nah kita kena faham maklum ni 2,300 jenis cendawan, 90% beracun. Tak takut? Takut kan? Tapi kita mesti nak pursue. Pasal dia kata apa? Lindsay ialah raja segala herb, superior healing herb. Nombor 1 dia, nombor 2 baru ginseng. Kenapa nombor 2 ginseng? Satu, kandungan tritipins yang ada dalam Lindsay ni ataupun ganoderic acid yang pahit tu paling tinggi dalam Lindsay. Nombor 2 baru ginseng. Dan Lindsay ada dua-dua, tritipins dengan polysaccharide. Polysaccharide ni untuk immune system, daya tahan yang lemah. So orang yang kena kanser daya tahan lemah. Jadi tiada yang kita tahu kajian perubatan ginseng digunakan untuk kanser. Sebab kanser ni adalah berpunca daripada daya tahan yang lemah. Tapi Lindsay banyak sangat kajian digunakan untuk kanser.
Jadi sebab kita nampak kat situ immune system polysaccharide. Okay. Triterpenes untuk apa? Untuk radikal bebas, untuk inflammation radang. So dua-dua hyper semua jalan. Jadi tambah yakin lagi. Lepas tu saya masih simpan artikel ni daripada Fit for Life Star dulu oleh Dr. Amir. Dr. Amir ni Dr. ONG di Tawakal. Dia buat apa tau? Dia Qigong Master. So dia tulis ni, nampak tak gambar mata tu? So Dr. Bernard Johnson, dia banyak ni, dia ada satu buku yang dia tulis pasal iridology, pasal mata. So dia cerita pasal dia kata his life, his calling. Jadi Dr. Bernard Johnson ni dah meninggal. Tapi tahu tak, dia kata dia adalah seorang doktor yang sangat-sangat dihormati. Dia dah merawat lebih 300,000 pesakit. Dia dah mengajar doktor-doktor, beribu doktor, termasuk medical doctors dan juga natural practitioners. Pada usia 89, dia kena kanser. Dia rawat diri dia dengan natural sampai sembuh semula. Umur 92, dia accident. Dia tak pergi hospital. Maka doktor-doktor pun kagum macam mana dia boleh recover sembuh semula. Jadi pada saya, bila saya bawa rajah yang dia cerita pasal apa ni, law of healing tu, pada saya apa? Saya ada keyakinan apa yang saya buat ni adalah ilmu yang betul. Dan saya kata saya takkan patah balik. Ramai tahu saya dulu buat insurance dan dapat top agent Malaysia untuk sebuah syarikat international. Income memang dah belas ribu. Dapat syurga first income RM70. Saya cakap dengan suami, saya kata nak berhenti insurans, nak buat syurga. Dia kata saya dah tak betul. Cacing dalam perut dia pun ketawa, dia kata. Okay, lucu. Tapi saya cakap, I nampak this business is long term. Tapi dia kata, okay, tak apa buat. Arwah mak saya, bapak saya pun merestui. Okay. So it has been a very beautiful journey. Satu perjalanan yang sangat indah. Okay. Saya boleh membuat satu pengakuan yang jujur. Daripada mula saya buat, saya tidak nampak apa-apa pun yang tak betul, yang tak baik pada syarikat, pada marketing plan, pada produk. Kalau ada apa-apa masalah, pengedar, manusia, sikap, yang itu yang nak dibetulkan. Jadi kan pada saya, kalau kita nak consider element of risiko, pada saya wajarlah saya bertahan. Jadi bila kita yakin ni, berdasarkan apa? Ilmu bukan hanya ilmu sains, sebab kita tahu Lindsay kita dapat kelulusan GLP, dapat accreditation, dapat patent rights. Cakaplah. Cuma kita orang Melayu, kita orang Syurga ni sangat apa? Sangat humble. Kita ni tak suka nak ganggu lah. Kita tak suka nak cakap besar. Kita believe in apa? Ular yang menyusul akar pun takkan hilang bisanya. Kan? Lagi kita berat, ibarat padi, lagi humble. Dan pada sikap yang humble ni lah orang akan respect kita. Kita tak paksa orang, kita tak convince, kita hanya convey, hanya menyampaikan. So orang kata, what are you doing? Oh, I'm in the business of giving solutions. Oh, solution problem apa? Apa problem you? Tak ada orang jaga anak, dia tak cukup, ataupun baiklah kesihatan, kereta nak tarik, apa pun, I kata I have the solution. That is the hope. Dan apa yang yakinnya ialah ia bukannya harapan palsu. So memang banyak MLM di pasaran. So pada saya, yang paling penting yang kekuatan kita adalah kita ada sistem. Kita ada sistem, dan sistem ni dikata apa? Kita mesti ada produk yang tiada tolok bandingnya, top notch produk. So kita tahu Lindsay memang dapat kelulusan untuk apa? GLP tu. Maksudnya kalau dah lulus GLP punya, kita punya GLP punya lulusan, dia nak masuk ke Switzerland ke Denmark ke Switzerland ke, dah pass with flying colours. Macam-macam syurga bagi untuk kita, memudahkan perjalanan kita. Pada saya, bagi saya 20 doktor pakar di depan saya, daripada
US ke, daripada Russia ke, daripada apa ke, saya berani berdiri di depan. Saya berani berdiri di depan. Dan keyakinan ini berasas. Baru-baru ini ada satu posting dekat Facebook. Dia bercerita Germany, US, semua sekarang ini mula melihat kepada Lindsay. Dia kata akan banyak produk Lindsay keluar lepas ni. Kenapa? Sebab dia kata manusia dah mula letih dengan masalah apa, stres, masalah mental, macam-macam masalah. So dia dah realize. Sampai dia tanya, ada ke tidak cara badan kita boleh baik pulih sendiri? Of course lah. Itulah kita punya terangkat kita, Lindsay. Kan? Kembalikan kepada fitrah. So dia kata kita akan lalui apa? Revolusi kesihatan. Sekali lagi perkataan revolusi keluar. Awal tahun ni kita punya CEO cerita apa? Revolusi apa? Yes, entrepreneur revolution. So sekarang ni revolusi kesihatan pula. So dia kata kenapa? Di sini bukannya baru, dah beribu tahun. Kenapa baru sekarang orang dah mula barat dia punya dunia perubatan dia mula dah nak pandang Lindsay ni seriously. Sebab apa? Sebab manusia dah sedar. Jadi kita cakap kemanalah pun orang yang kita cerita dia nak sesak barat, dia nak panjat dinding mana-mana pun, tak nak buat apa yang kita cakap, biarkan je. Tak apa, it's okay, I tak paksa. Because the truth will prevail. Benda yang betul akan datang juga. So kita mesti pertahankan. Our body is the best doctor. Badan kita adalah doktor terhebat. Okay. Kerajaan yang paling susah nak disantuni bukan US, bukan Russia. The most difficult government is your body. Is your body, seriously. Kalau your body is good, your cells bersih, you tak ada penyakit. You cakap dekat Trump macam tu, okay. Kok banyak mana duit dia pun, okay, mesti dia nak sihat, betul tak? Jadi sebenarnya sekarang ni kita ada apa? Kita ada lumbung emas ni. Tapi cara kita explain dengan orang, cara kita memberi pencerahan, okay, mesti apa? Mesti based on facts. Artikel ni daripada 2008, berapa tahun dah? 18 tahun saya masih simpan. Sebab ini bukti. Ini bukti tentang Dr. Bernard Johnson yang pada saya seorang doktor yang ulung yang saya nampak, apa yang dia kata, we don't catch disease, we create them by taking down our natural defenses. Kita tak jatuh sakit, kita mencipta penyakit dalam badan kita melalui tabiat, makan minum kita dan sebagainya. Betul kan? Jadi kita kena faham, kita jumpa sesiapa pun, tapi yang paling menarik ialah pada saya ialah apa? Kita bukan anggap Lindsay ni ataupun promote Lindsay ni sebagai apa? Rawatan. Bukan. Ia adalah apa? More of pencegahan. Tapi kalau rawatan barat, boleh ke? Oh, tak nak breast cancer, potong breast. Boleh ke? Tak boleh kan? Tak nak kecil manis, insulin hari-hari. Boleh ke? Tak boleh kan? So sebenarnya kalau penerangan kita betul, kita sabar dengan orang punya, kata orang tu negatif pada peringkat awal, bagi dia faham. Lepas tu habis duit dia. Anak saya cakap, kalau kita PV tak cukup hujung bulan, ajak mak. Habis duit orang tu pergi kerja. Okay. Because you know why? Saya tak menjual, saya mencipta keperluan. Saya kata, biar saya ajak you makan sekarang ni, sebenarnya saya menolong you. Sebab cepat bersihkan badan you, modal murah, rasa sakit pun kurang. Tapi kalau you simpan penyakit you, biarkan bom tu makin lama makin besar, tiba-tiba meletup, itu jam. Okay? Kereta pun jual, semua yang ni banyak kita dengar kan. Suami tinggalkan isteri, ada kan, bila isteri sakit kan, sedih kan. Jadi macam-macam lah ceritanya, right? Jadi kita nampak kat sini bahawa Chuang Hu ni, kan orang kata, orang Chuang Hu ni taksubnya very like Lindsay aje lah. Apa Lindsay? Sampai orang kata motor rosak, bagi Lindsay. Tapi kita kata apa? Yes,
Why? Because of apa? Dia ada tritipins, dia ada polysaccharide. Okay, bila kita punya kita punya immune system ataupun kita punya defense system bagus, itu tandanya kita punya hati, liver kita adalah tip-top. Liver kita tip-top because of what? Because of kita punya usus bersih. Kalau usus kita kotor, liver kita akan turut kotor. So daripada usus tadi, Rasulullah pun dah kata daripada usus bersih, liver bersih. Liver bersih, immune system tip-top. Kita punya otak pun akan bijak kalau tak ada keladak-keladak kotor kat kepala ni. Tapi kita tengok sekarang apa jadi? Masalah mental, masalah depression dan sebagainya. Anak-anak ada penyakit orang tua. Anak-anak ada penyakit yang kata orang tu tak sangka. Right? Ada juga sekarang ni apa? Rare disease dia panggil. Penyakit-penyakit yang pelik. Okay? Adakah kita nak serah diri kita? Okay? Kita bekerja siang malam bertahun-tahun. Lepas tu kita bagi anak kita makan macam-macam, tak nak dengar. Lepas tu besok bila doktor kata macam ni. Okay. Apa pilihan kita? What's your choice? Okay, what is your choice? Jadi bagi saya, buat Syuamu ni, saya tak ada stres langsung. Pada saya tak ada stres langsung. It's not my loss, it's your loss. Kalau you tak nak. Kalau you makan sekarang, you will spend less. You akan belanja lebih murah sebab tak banyak kotor dalam. Kalau nak tunggu sampai dah kotor, dah berkeladak, dah keras, dah kering, baru nak bersihkan, itu jam. Jangan nak cerita kopi siang malam lagi dah. Tak cukup. I have to jujur dengan you, kata kat dia. So if by taking the product now, you buat the 1-1-1 plan yang kita punya CEO dah buat, dah sediakan. Ikut susul galon 3x7. Jangan merayau macam matahari, cari orang ramai. Lepas tu tak tahu anak ni kat mana, tak mana. Lepas tu dah, tak termasa lah. Macam mana kata Syuamu ni ada kebebasan masa? Sebenarnya kita tak ikut ni, tak ikut sistem ni. Cuba kita humble ourselves, kita ikut zero kita punya cup. Apa yang kita belajar, apa baik kelayakan you, tinggal kat luar dewan. You masuk Syuamu, bikin kosong. I tak kira you siapa. Okay, hakikatnya semua orang sama. Okay, but how your body react depends on how much toxins you have in your body. And the fact is, toxins mesti keluar dulu, baru nutrition boleh masuk. Itu sebabnya saya ni kes kanser budak 6 tahun, barah otak dulu. Satu hari 1 botol Lindsay. Bayangkan, macam mana nak bagi? Budak dah macam dah cacat, lidah dah keluar sebab dia punya epiglottis dah terbuka, paru-paru dah terbuka. Doktor kata tinggal 2 minggu hidup. Dr. Halili Rahmat Tawakal kata, no chemo, no radiation, no even gamma knife pun. Dia kata, apa canggih pun, rawatan dalam negara, luar negara tak boleh tolong. Siapalah hamba ini? Kan, tak kerti apa. Cuma saya kata saya ada anak. Apa perasaan ibu bila anak doktor kata macam tu? Dah macam tak cacat, mata kiri dah lari. Bijak, selalu budak brain tumor budak yang bijak. Hati-hati. Okay. So lepas tu saya tanya abang saya, Rudy, I got a case. Doktor said 2 minggu hidup. Dia kata, you all orang Islam senang. Time to go. Dia kata, not even a second early ataupun lambat. Dia kata masa tu tak diungkit Lindsay. There was a jungle Lindsay. So dia kata, but one day one bottle. Lepas dia kata apa? You jangan tanya kenapa one day one bottle. Okay. Macam mana? You jangan tanya kenapa one day one bottle ke apa. Saya tak ingat. Tapi maksudnya jangan fikir susah nak bagi. Kena bagi juga. Ya tak ya. Buka few capsule, pakai syringe, tembak dia pergi tepi mulut. Sebab dia itu dah tengah-tengah kan. Tembak-tembak lidah dia boleh masuk. So bila lidah dah boleh masuk, dah boleh makan kapsul. Taklah rasa pahit. Kalau terbuka ni, kalau baju air ni dia sangat pahit. So budak 6 tahun kan, tak ya. Lepas tu lidah dah boleh masuk, bagi makan 1 hari sebotol. Macam mana nak bagi? Ayah kasih $10 habis 1 botol. Esok nenek kasih $10 habis 1 botol. 1 bulan. Selepas 1 bulan, pergi cek. Dr. Halili, dia duduk dekat kursi tu, tetap kursi dining table kan, dining table macam ni kan, kita duduk macam ni kan. Dia terbalik tau. Dia letak dia punya dagu dekat kursi tu. Dia pandang budak ni. Dia pandang
scan, first scan dulu. Dia pandang second scan, dah kejut. Pandang budak ni. Nah, few times. Tak cakap apa. Lalas dia kata apa? Miracle. Dia kata miracle. Keajaiban. Kita wajib percaya semua dengan izin Allah. Kami berhijrah, yang saya duduk Negeri Sembilan masa tu dekat Simpang Pertang. Siapa tahu Simpang Pertang? Orang kata Simpang Pertang ni tempat jin bertendang. Okay? Jauh. Masa tu meeting bahasa Malaysia tak ada tau. Satu Malaysia tak ada meeting macam ni. Meeting bahasa Inggeris hanya sekali je sebulan dekat Melia Hotel. Mana saya nak dapat ilmu ni? Betul tak? Saya berhijrah ke KL, adik saya masa tu ada, dia kata Kak, dia kata don't worry, I cari rumah untuk you, datang duduk KL. Okay. So saya start belajar. Saya buat balik. Alhamdulillah. Satu perjalanan yang saya ingin memberi keyakinan, okay, you takkan menyesal. So orang kata apa? At the age of 60, okay, not many people can say they make the right decision. Tapi saya, okay, I'm 68. Saya berkata, I made the right decision, okay, when I was 34 years old. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa saya buat insurance, ya, just untuk orang yang buat insurance lah. Orang kata, if you can sell a piece of paper, you can sell anything. Memang. Saya boleh jual insurance, orang boleh beli, saya boleh dapat income RM5,000 dan. Itu yang suami saya tak tahan tu. Bila nak berhenti. Betul tak? Kita dalam syurga, bila orang jadi ahli, kita tak dapat apa-apa pun sebab dapat point saja. Saya kata nak berhenti. Bayangkan. Tapi hakikatnya itulah dia. Okay? I went through all that. So Chengdu was my 33 punya trip. 33 kali saja. Bayangkan. Itu tak masuk diamond trip. Rasanya campur diamond trip plus yang kita dapat cash, yang lepas September 11 dulu kita tak pergi diamond Europe semua, so dia bagi kita duit. Saya rasa 40 dah. Can you imagine 40 kali? Dulu, let me tell you, saya tak malu nak cakap. Sebab kata suami saya, nak pergi jalan ke Langkawi pun tak lepas. Ya? Nak pergi Langkawi pun tak lepas. Hidup susah. Okay? Hidup susah. Jadi pada saya, if all believe in perlu apa? Keyakinan. Yakin ni. Yakin dan apa yang kita buat ni benda baik, apa yang kita buat ni benda yang betul. Okay? Kita sabar, kita apa kata orang tu, kita teruskan, kita committed, kita kata orang kawal keadaan. Because nak berjaya dalam syurga ni, everything is within you punya kawalan. It's not benda yang luar kawalan. Dengan izin Allah, ya, semua dalam kawalan kita. Nak buat laju, terus silakan. Kalau kita tengok one plan, bagi yang dah tahu, dia kata satu orang, 1 bulan, 1 kotak. Betul tak? So dah dapat tu, okay, katalah first day dapat. Apa yang nak buat 29 hari? Nangai ya? Tak adalah. Buatlah, betul tak? Macam ada satu diamond kat Indonesia. Dia kata apa? Bulan pertama je dah PV dia dah tak salah dah 20%. Okay, bulan ketiga dah senior VM. Senior VM, no joke. So tidak mustahil kalau you nak qualify ke Mesir, you boleh buat. So 3 kali 7, maksudnya kita taja 3 orang, kan? Lepas tu orang bawah kita ni pun taja 3 orang. So the next level jadi 9, betul tak? Lepas tu 27, betul tak? 81. Pasal tak dia multiplication factor tu? So can you imagine how powerful? Dan nak dapatkan 3 orang ni hanya kopi je. Siapa yang tak minum kopi? Yang kopi kita, siapa minum melekat. Dia kata the best coffee in the world. Tak ada siapa yang nafikan. So the question is, adakah jiran kita, kenalan kita akan masuk dekat simpulan ataupun you? Itu saja. That's all. Dan imagine, kalau you dah bina you punya network, okay, dah beribu orang bawah you, sampai di bawah ni naik diamond, you dapat 8,000. Kalau orang atas dah tidur ke atau buat bermain ke, okay, dia jadi diamond, dia dapat 17,000. 8,000 overriding tu dapat kat you tau. Walaupun you dah 20 orang bawah ni tak buat. Berbaloi tak? Tu tak kisahlah. Kalau dia mula-mula ni dia hanya green Z,
Tahun depan tak beli grizzly pun. Lepas tu kopi. Lepas tu tak beli kopi pun. Tak apa. It's okay. Ambil tahu je. Dia yang tahu dia sembelit ke tidak, puasi tidak baik ke belum. Kan? Dia tahu kan? Kita keep on sing the song. Give the full hope that penyakit boleh di reverse. Boleh di reverse. These are the symptoms. Be in touch. Be in touch with the system. Be in touch with meetings. Be in touch with your downlines. Yeah. Keep on. Keep on. Bagi mereka apa? Bagi mereka semangat, bagi mereka ilmu. Saya rasa ramai orang teruja dengan Chengdu sendiri. Saya rasa lebih 1,000 gambar-gambar poster. Tak larat nak tengok. Menggambarkan betapa apa? Excited masing-masing. Sangat excited. So kalau kita tengok macam ada baru satu sharing diamond. Dia jadi diamond dalam masa 15 bulan from Indonesia. Dia hanya buat 111 plan. So what is stopping you? Apa yang menahan anda daripada buat apa yang dia buat? Ataupun buat better dan dia buat? Tak ada unsur aniaya, tak ada unsur mengambil kesempatan, tak ada unsur penipuan. Okay, apa yang kita nak cari? Mesti kita buat ni, kita teruskan. Banyak nilai-nilai tambah dalam syurga, perkara-perkara yang kita sendiri tak sangka. Yang inilah lebih penting daripada RM. Okay, money is not everything. Saya ingat lagi masa di Chengdu, masa kami nak dinner tu, saya berjumpa dengan kita punya Presiden, Mr. Singh. Okay, jumpa dia dengan anak dia cakap Cina lah, so anak dia yang translate. Dia cakap dengan anak dia kata saya ni, dia kata mendiang isteri dia suka kat saya. Kami memang ada soft spot for each other lah dengan ni. Lepas tu saya cakap dengan dia, yes, I also miss your wife. Saya pandang dia, air mata dia. You bayangkan presiden kita, bukannya orang kuman-kuman lah kata orang kata, boleh mengalirkan air mata bila saya bercakap kat dia, I also miss your wife. Faham tak? So, dalam Syamhu ni, ya, saya dah lalui macam-macam. Bila orang kata, oh, makan linzi, rosak buah pinggang. Saya dah lalui dah semua tu. Macam-macam lah all the negative things. Orang at one time pernah kita punya logo ni direbut lah. Sampai dia masuk apa? Masuk court injunction. Dia kata dia nak fight for the logo. Saya buat meeting kat Kuantan. Lepas turun meeting, saya dikelilingi oleh pengedar company yang tu, termasuk seorang doktor. Wah, dia pun belas saya cakap yang dia betul, yang ni tak betul. Saya kata apa? Saya yakin apa yang saya pegang ni, okay, betul. So apa baik dia nak cakap pun saya tak kisah. Tapi saya nangis sebab tahulah perempuan ni mengebih sikit kan. Nangis tetap nangis. Lepas tu saya ngadu dengan abang saya. Lepas tu at one time juga ada seorang timbalan menteri kesihatan. Saya jumpa dia sebab anak dia leukemia. Lepas tu dia kata apa? Dia cakap kalau betul produk you bagus, you letaklah kat atas ni. Saya punya geram. Saya kata saya datang nak cerita pada ayah seorang anak leukemia, bukan nak jumpa menteri. Betul tak? I cakap kat dia, daripada I bagi dekat you, I might as well bagi kepada orang yang tak ada duit kat luar tu, linzi ni. Saya tak bagi. Saya masukkan kereta, saya nangis kereta. Lepas tu saya telefon Rudy. Lepas tu Rudy tanya satu je, did you give him? You bagi tak linzi tu kat dia? Dia kata, I kata no. Dia kata, yes, that's my girl. Dia kata, that's my girl. So, macam-macam. Pernah kami pergi buat presentation. Lepas tu, kawan-kawan dia datin ramai lah. Saya dah cerita, oh, diorang pun macam band saya. Oh, I only believe what my doktor pakar cakap. Apa dia cakap. Dia pekecilnya saya macam tu. Rasanya kita rasa macam nak tenggelam lah. Pun tak pernah rasa juga. So, bila kes tu dia meninggal, saya tak rasa bersalah. Sebab I tried my best. Saya dah cerita, tetap dia kena cancer. Jadi, all this thing kita akan lalui. Mula-mula buat dulu bila kes kita meninggal ataupun apa, kita nangis, kita sedih. Tapi sekarang dah tak ada air mata dah. In fact pada saya, kalau kita cerita orang tu tak nak, I'm sorry for you. Macam tak cakap tak kat dia kan. Okay, I'm sorry for you. Tapi saya dah buat. Okay, sebab saya percaya janji apa. Setiap kali kita pergi ziarah orang sakit, ibarat kita berada di taman syurga. Malaikat membantu kita. Itu dah. So we do it for the right reasons, insyaAllah. Jadi pada saya,
Okay. Tak kira berapa umur, tak kira apa latar belakang, tak kira atas sebab apa pun. Okay. Give yourself a chance. I bukan nak suruh you bagi I a chance. I am not your upline mungkin. Okay. Ataupun give upline a chance. You tak buat, upline you cari orang lain. Dia tak heran pun. Tapi you must know, this is for yourself. Untuk diri you sendiri. Balik you tengok muka you kat cermin. Where will I be? Okay. Sekian-sekian masa. Siapa saya? Apa yang saya boleh bagi anak-anak saya? Okay. I want to be the best father for my children. I want to be the best mother for my children. Okay. So, what is the price yang I pay? Okay. Through Chuang Ho to earn that. Okay. Respect is earned. Okay. Respect is earned. Itu. So, apa yang saya nak seru ialah itu. Make everybody bahagia, tenang hingga ke akhirnya. Pengakhiran tetap datang untuk semua orang. Betul tak? Semua akan dapat pengakhiran. So, kita ada masa ni, maximize. Wah, bersungguh-sungguh. Okay? Kita sebagai orang yang dah lama, hanya dapat memberi apa? Keyakinan, memberi perkongsian. Okay? If you got any problem, tanya company. Kita punya nutritionist ramai. Masya Allah, sekarang ni company bagi macam-macam program. Hadir, dengar, okay? Dan apply. Keep on applying. Dia tak nak next, dia tak nak next, dia tak nak next. Itu saja. Okay. Nothing can keep you away from being diamonds in Chuang Ho except yourself. Accept yourself. Kalau you sendiri tak nak atau you sendiri tak yakin, you sangsi. Tak apa nak nolong dah. Nah, ni orang 9 cakap tak ada apa nak nolong dah. Right? See, so you do not need sympathy. Okay, bukan perlu simpati, tapi berilah empati. Bila kita jumpa orang, letakkan diri kita dalam tempat dia. Ya Allah, kita masuk rumah dia, macam mana keadaan rumah dia? Kita masuk bilik air dia, macam mana? Kita masuk dapur dia, macam mana keadaan dia? Saya berazam, I'm going to help that person. Help the person, help the person. Okay, the more people you help, the more money you will make. Nak tak? Nak kan? So there is no magic formula. Tak ada, semua very transparent. Okay, semua sama. Okay, help people. The more people you help, the more money you make. Okay, you all beruntung ada kopi. Kami dulu tak ada kopi, tak ada shampoo, tak ada apa. Betul tak? Okay, buah mulut pun orang tak beli, mahal. Jadi kita lelaki, kita punya CEO introduce the one-on-one plan. Ini untuk apa? Untuk orang yang masalah keuangan. Betul tak? Mula-mula dia minum kopi. Lepas tu kata kat dia, sebenarnya perlu lazy. Mahal pula kan? Okay, come, let's work the plan. So bila dia dah income dia mula ada, dan dia dah boleh makan lazy. Happy tak dia? So that's doa for you. Betul tak? Lots of doa for you. Jadi itulah dia perjalanan kita. Kalau kita tengok orang kata, if it's there, peace of mind in Chuang Ho. Yes. Peaceful, kita peaceful. Okay. Jadi kat situ kita nampak apa? Sebab sistem dah sediakan satu pelantar yang adil, pelantar yang tiada risiko. Ya? Kita dengan coffee lounge ni, datanglah hari-hari. Nobody is going to say, alah, you dah datang semalam hari tak boleh. Tak ada Bawalah kawan-kawan, minum, ajak. This is your coffee lounge. Nanti Penang buka, pergi Penang. Pergi Johor, sama-sama jalan bawa kawan-kawan. I have seen datuk-datuk pun buat, ya, datuk-datuk Chinese, diorang pun buat juga. Okay, so don't take this opportunity away from you, from your life. Do it for the children. Kalau kata Allah dah petang, dah maghrib, dah isyak, kan? Ramai yang cakap kan, dah petang, dah maghrib, dah isyak kan? Saya kata you ada anak kan? Ada cucu kan? Saya punya cucu, eldest cucu is 19. Dia kata apa, nenek, abang kawan ustaz tempat sekolah abang selalu tanya kopi. Dah pandai lah. So pada saya, dari dulu dari anak-anak, saya bukannya parent yang insist anak-anak kena cemerlang education. Saya, guru mesti happy dengan saya. Saya malah sekejap jumpa dia orang kalau ambil report card. Saya tak ada nak insist anak saya kena macam saja. Okay, betul. Sekarang kita tengok apa? Academic excellence does not kata orang tu bukannya the benchmark. Okay. Yang penting apa? Anak kita tenang,
kita dalam rumah anak-anak kita hidup bahagia, can give them good food. Mesti bagi dia orang makanan yang sihat-sihat. Itu penting. Food and health tak ada shortcut. Okay, so if you think that and agree that ia adalah priority, and you are willing, you sanggup untuk membayar pelaburan untuk berjaya, I believe nothing can keep you away from being a diamond in Shanghai, qualify all the overseas trips. Okay, insyaAllah saya ingin ucapkan terima kasih kepada upline saya yang banyak menolong saya all these years. Right, thank you for your ears. I wish you all the best. Semoga sihat sentiasa, insyaAllah. Saya sekalian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa macam? Ada yang terbakar ke? Ada yang panas? Okey. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada Kak Liza atas ilmu dan inspirasi yang begitu bermanfaat. Semoga kita semua mendapat manfaat sebaiknya daripada perkongsian Kak Liza tadi. Kak Liza layak untuk satu temukan ini. Betul tak saya cakap Kak Liza jika bercakap tentang Shanghai sangat bersemangat, penuh informasi dan sangat teliti perkongsian beliau. Hadirin sekalian, saya nak minta satu perkara. Cuba diam sekejap dan tanya diri kita sendiri. Sepanjang kita ada di sini hari ini, apa yang paling kena pada hati kita? Bahagian mana yang buat kita terfikir, ini macam cerita aku je, kan? Saya tanya pada diri. Sebab biasanya bila hati kita terusik, itu bukan kebetulan, itu adalah petunjuk. Hari ini kita dah nampak kan, ada orang mula kerana anak, ada orang berubah kerana pengalaman, ada orang bermula kerana kesihatan. Dan semua itu bukan cerita jauh, itu memang cerita manusia biasa macam kita. Bezanya cuma mereka buat keputusan, kita masih berfikir. Saya cakap terus terang dalam hidup ini, bukan kita tak ada peluang, bukan kita tak mampu, tapi kita terlalu banyak tunggu. Tunggu masa yang sesuai, tunggu yakin dulu, tunggu faham semua. Kan? Kita banyak tunggu kan? Hakikatnya masa yang sesuai tak akan datang. Yakin itu akan datang selepas kita mula. Rakan-rakan sekalian, saya tak minta semua orang terus buat keputusan besar hari ini. Saya cuma minta satu perkara kecil. Jangan balik dengan kosong. Okay, kalau hari ini ada satu perkara yang kita rasa betul, ambillah langkah pertama. Selepas ini jangan terus balik. Cari orang yang bawa kita ke sini hari ini. Tanya dia, faham, mulakan sikit. Sebab langkah kecil itu mungkin permulaan kesihatan yang lebih baik, permulaan rezeki yang kita tak sangka, permulaan hidup yang kita selalu impikan. Dan kalau kita masih pilih untuk tunggu, tak salah. Cuma satu je, jangan terkejut ya kalau tahun depan hidup kita masih di tempat yang sama. Peluang tidak selalu datang dengan bunyi yang kuat. Ia datang perlahan, dalam bentuk seminar, bentuk cerita, bentuk rasa dalam hati kita. Dan hari ini peluang itu sudah berada di depan kita. Jadi keputusan itu bukan lagi di tangan orang lain, ia di tangan kita sendiri. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak berhenti di sini, tetapi menjadi satu langkah ke arah hidup yang lebih baik. Tak salah pun untuk kita bermula lambat, tapi yang salah bila kita tak mula langsung. Jalan ke puncak memang sangat mencabar, tapi pandangan dari atas itu sangat luar biasa. Setuju tak? So akhir kata, saya nak tinggalkan satu pantun motivasi. Saya masuk ke pantun. Bisnes ini bukan biasa-biasa, kena sabar, kena usaha. Yang datang hari ini luar biasa. InsyaAllah anda semua bakal berjaya. Ingat ya, orang yang berjaya tu bukan dia power sangat pun, betul tak? Tapi sebab dia tak pernah berhenti. Okay, bila orang lain penat, dia masih terus berjalan. Betul tak? Kan macam Kak Liza,
Ramai yang memilih untuk berhenti, tapi Kak Liza masih tetap di sini 30 tahun lebih dah. Jadi saya Naraini mohon undur diri, mohon maaf atas salah silap sepanjang saya mengemudikan seminar pada hari ini. Jumpa lagi di puncak kejayaan. Go Diamond! Okey, kita ambil gambar beramai-ramai. Okey, kita minta anda berdiri je di tempat masing-masing. Lepas tu kita minta penceramah Sharon today dan juga Diamond serta Gold Diamond, okey, untuk ke hadapan. Kita ambil satu gambar beramai-ramai untuk buat kenangan. Okey, saya nak remind besok kita ada lagi satu temu janji di sini. Jangan lupa besok kita ada handsome man yang akan buat perkongsian besok So jangan lupa untuk datang dan bawa ramai-ramai kawan-kawan kita untuk datang sini. So sekian. So saya minta semua diamond, gold diamond di hadapan.